makan lagi. Okey, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah geng. Hitam gila puyuh dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Okey geng, alhamdulillah. Seekor lagi. Tu dia. Tu dia. Seekor lagi geng. Alhamdulillah. Tu dia. Okey geng. Dapat lagi, alhamdulillah. Makan. Yang ni besar sikit. Ni hasil dalam sejam. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam pacak pada semua. Selamat kembali ke channel Pak An Pacak Official. Aku doakan pada korang semua yang menonton video aku berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan harian korang. Okay geng, pagi ni aku ingat aku nak repeat lagi mancing puyuh geng dekat ladang sawit Kelai 2 ni. Dan dekat tempat aku ni, kat area Sepang ni, dah 2 hari berturut-turut hujan sepanjang hari. Daripada pagi sampai malam. Hujan, kejap hujan, kejap berhenti, kejap hujan balik sampai malam geng. Dan disebabkan tu, korang tengok paras air naik mendadak. Kebanyakan parit semua naik air. Macam biasa tadi aku dah pergi round-round lah, tengok parit-parit lain, tengok mana ikan aktif main kan. Kebanyakan parit ikan agak slow hari ni. Mungkin patut air sejuk, air naik, betul air sejuk, ikan kurang aktif. Dan aku tengok sini pun tak berapa aktif geng hari ni. Kurang. Ada juga ikan main tapi kurang. Tapi tengoklah, aku ingat nak cuba je sini dulu. Kalau tak ada, kita pergi parit bujuk jap. Lepas tu tengoklah, teronda lah mana-mana geng. Cari istirahat untuk hari ni. Semoga ada rezeki lah untuk aku hari ni, untuk tontonan korang sekali. Apa-apa pun, yang mana masih belum lagi subscribe, aku jemput korang untuk tekan button subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Teruskan menonton video sampai habis geng. Okay? Stay tune. Okay geng, untuk pagi ni pun macam biasa juga, aku bawa 3 batang pole ni. 5, 4, 3 meter. Umpan pun umpan yang sama. Hari ni aku bawa macam biasalah, cengkerik. Cengkerik lebih hari tu ni geng. Cengkerik, ulat roti sikit. Ini nak buat spare part je lah, standby. Lepas tu cacing ni pun cacing lebih hari tu juga. Semua lebih-lebih hari tu je. Masih hidup lagi, jadi aku boleh guna lah. Aku nak set up dulu apa semua. Nanti kita terus mancing. Okay? 1 kaki setengah lah lebih kurang pelampung. Air agak dalam kan. Kita try, tengok macam ni. Dia boleh pergi ke tak boleh pergi hari ni. Umpan kita pakai cengkerik tu. Simple je, macam ni je geng. Ni aku letak stopper sebagai pemberat. Okay, jom kita cuba. First drop of the day. Kita try letak kat tempat hari tu. Takut ada lagi gorgon-gorgon yang masih tinggal. First drop of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Letak sini. Okay, kita biar je kat situ. Ni aku dah panjangkan tali dia. Hari tu pendek sangat, susah. Ni panjang. Mana kita boleh lepas macam ni. Boleh pergi jauh sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tak apalah, kita cuba je lah dulu. Tak ada kita pindah. Masih belum ada lagi respon ikan hari ni. Semoga ada rezeki geng. Okay, stay tune. Tunggu sampai strike. A few moments later. Geng, hari ni memang betul-betul tak ada makan langsung geng kat sini. Lama kat aku duduk, hampir setengah jam. Langsung tak ada ketuk, langsung tak ada apa-apa reaksi. Ikan pun dah kurang main. Aku
Aku ingat tunggu lagi kejap lagi. 15 minit lagi ke? Tak ada. Aku nak pindah sebelah sana. Kalau tak ada, kita kena round lah kan. Cari ikan kat mana ikan main ni. Memang kurang betul ikan main ni kan hari ni. Ada. Tengok tu ada. Tapi ikan kecil lah. Ikan besar ni tak tahu pergi mana hari ni. Menghilangkan diri. Okay kan? Stay tune. Kita pindah sini kejap kan. Kita cuba tengok. Harap adalah rezeki. Langsung tak ada ketuk hari ni. Dahsyat tu. Selalu ada juga kan ketuk-ketuk ke apa. Hari ni langsung tak ada geng. Senyap sunyi. "15 minutes later." Oh, tenggelam ni. Allah. Tak lekat geng. Ada makan geng. Tengok gaya macam bujuk. Tengok gaya macam bujuk ni makan. Bismillahirrahmanirrahim. Puyuh. Anak puyuh punya. Alah. Okay, disebabkan permintaan untuk puyuh kecil nak dibela ada, aku akan bawa balik juga kan ikan ni. Nak bawa bela kan. Ingat kan tadi bujuk kan. Cara makan bawa macam tu macam bujuk. Rupanya si puyuh kecil. 1 hour later. Ular sawa kan. Kat kepala dia penuh kutu babi kan. Aku tak tahulah korang nampak ke tak. Sekejap aku zoom. Tu. Tu kepala dia. Penuh kutu babi. Korang nampak tak? Korang nampak tak? Tu. Nampak tu? Ui, penuh kutu babi kan kat kepala dia. Aku zoom ni. Oh, tu sarang dia. Nampak tu? Tu sarang dia kan. Kepala dia penuh kutu babi kan. Nampak tak? Tu dia. Panjang tak panjang. Ada lubang dalam tu. Muat tak muat tu dia nak masuk. Nampak tu. Dia masuk. Dia masuk. Panjang geng. Tak habis lagi dia masuk. Ui. Panjang tak habis lagi dia masuk. Nampak. Tu dia. Baru habis geng. Punyalah panjang geng. Masuk lubang bawah tu. Mana yang mancing kat kat air tu hati-hati lah. Okey geng. Aku dah merata lah pusing. Tempat tadi yang kita duduk tadi pun memang dapat seekor je curut. Lepas tu tak ada respon dah. Aku try main belah-belah belakang geng. Parit air hitam belah-belah belakang. Tengok macam galak juga ikan main kat sini. Air naik juga. Tapi dia tak naik teruk sangat macam belah depan. Belah depan teruk geng, naik tinggi. Yang ni tengok masih maintain lagi air dia. Jadi kita cuba dulu geng. Okay, semoga ada rezeki geng. Jom kita cuba. Jangan putus semangat. Jom. Kita sedang mencari ikan bujuk. Di manakah lokasi ikan bujuk bersembunyi? Kita makan ya.
Alah, tak lekat. Tak lekat, geng. Pan habis. Pan habis. Makan lagi. Okey, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah geng. Hitam gila puyuh dia. Oh. Mantap geng. Ini betul puyuh negro. Ini bukan puyuh hijau geng, ini puyuh negro. Hitam betul. Okey, dah jumpa lubuk geng, kita pindah kat sini. Terus makan geng. Terus makan geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Puyuh negro kita. Alhamdulillah. Strike kedua kat tempat ni geng. Puyuh negro. Dia tak besar tapi boleh lah. Saiz boleh lah. Banyak geng kat sini. Tak sempat duduk lah macam ni geng. Pakai satu mancing cukup aku rasa. Okey geng. Alhamdulillah. Seekor lagi. Tu dia. Puyuh gorgon. Seekor lagi geng. Puyuh negro. Tak besar. Saiz negro. Saiz bela Makan banyak geng. Tapi tak lekat dah. Aku tak tahu kenapa. Lampu dah tenggelam lah. Kau tengok letak-letak tu makan. Dia ada bawa sup. Alamak. Tak lekat lagi. Tu kalau sentap tu tak kena tu. Tu masalah tu. Puyuh kecil sangat lah aku rasa. Nampak? Macam mana tu dia. Seekor lagi geng. Seekor lagi puyuh. Puyuh apa? Puyuh negro. Akhirnya geng. Ni pun makan. Ni pun makan geng. Makan. Tak makan betul-betul. Seekor lagi geng. Puyuh negro. Gelap gila ikan dia geng. Gelap gila. Tak legap ikan ni. 1 minute 37 seconds later. Makan ni. Makan. Okey. Tu dia. Okay geng, alhamdulillah. Tu dia. Mantap ah. Ini besar sikit. Ini besar sikit. Besar sikit pun kita tak adalah besar mana. Dia kalau yang kecil-kecil tu ada geng. Ikan besar ni tak nak makan. Mungkin tak sempat nak makan kot. Ikan kecil tu dah makan dulu. Cantik. Makan. Okey geng. Dapat lagi. Alhamdulillah. Ikan tak besar. Besar-besar ini je lah ikan ni. Aku nak lepas dekat parit depan rumah aku. Depan taman. Tak geng. Puyuh negro. 12
12 seconds later. Makan ni, makan. Gila kecil betul ikan ni. Kecil gila geng, puyuh dia besar-besar ini. Mau makan tak lekat. Tengok geng, kecil gila geng puyuh ni. Besar-besar ini. Memang makan tak lekat lah jawabnya geng. Mantap geng. Seekor lagi. Makan. Yang ni besar sikit. Yang ni besar sikit geng. Yang lain semua kecil-kecil. Mantap. Ni besar sikit lah bandingan yang lain tadi tu. Tapi memang warna negro lah, hitam legam. Ok geng, aku rasa cukup lah video untuk hari ni. Sekarang pun dah tengah hari geng. Dah pukul 12 lebih sikit. Hari ni tak sia-sia geng, aku pusing-pusing. Merata-rata aku cari parit yang air agak okey. Sebab hampir keseluruhan parit kat air 2 ni hari ni air naik. Dan last kali aku jumpa parit ni geng, aku mancing dalam sejam, lebih kurang sejam. Nak tengok hasil dia. Hasil sejam geng. Ni hasil dalam sejam. Tapi tak besar geng, tak besar tapi best lah layan. Memang best lah layan saiz ni. Tapi kalau korang baling tapi kalau korang bawa satu guni cengkerik pun belum tentu cukup geng kat spot ni. Baling makan, cuma sentap tak lekat. Sebab ikannya saiz kecil. Ikan ni aku nak bawa balik, aku nak lepas dekat parit depan taman aku. Okey. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih pada korang yang menonton video aku daripada mula sampai habis. Mana yang masih belum subscribe, aku jemput dulu untuk tekan button subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Teruskan menonton video-video akan datang. Salam pacak daripada aku. Assalamualaikum geng. Bye bye.